kasih Datuk Timbalan Menteri, Timbalan Speaker, dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. 51 bilion duit rakyat telah dicuri akibat penipuan Case 1MDB. Setakat ini kita telah ambil balik 31 bilion. Bersyukurlah kita ada tukar kerajaan pada tahun 2018, 2022. Kalau tidak, 31 bilion itu pun kita tidak dapat ambil balik. Walaupun ada kes pendakwaan dan Datuk Seri Najib telah dihukum denda 11 bilion dan juga ada kes saman terhadap Jolo beberapa 3 bilion USD, tetapi nampaknya chances of recovery daripada kedua-dua itu amatlah kecil. Dan maka soalan saya adalah yang baki itu 20 bilion yang terpaksa kerajaan menanggung dan bayar, bagaimanakah ia dibiayai dan apakah implikasinya terhadap belanjawan negara kita, dan apakah langkah-langkah yang telah diambil spesifik yang telah diambil oleh kerajaan Madani untuk mengelakkan sesuatu skandal serupa 1MDB itu berulang pada masa depan. Silakan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Stampin. Dari secara amnya ada 4 kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah 51 bilion ini kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ni akan tanggung kos 20 bilion atau 20.1 bilion ringgit yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Kos yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah kos reputasi ataupun kos nama baik atau aib ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal. Itu adalah salah satu usaha supaya tidak lagi ada Menteri Kewangan yang boleh membuat sesuka hati. Kedua ialah pindaan kepada akta audit yang memperluaskan skop pengauditan ketua audit negara melalui pendekatan follow the public money bagi membolehkan pengauditan dilaksanakan ke atas penggunaan dana awam secara lebih menyeluruh. Ketiga ialah penggubalan akta perolehan kerajaan, dan di samping itu juga ada usaha untuk menggubal Akta Syarikat Milik Kerajaan atau Akta SOE. Ini sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membaikikan tata kelola dan memastikan skandal ini tidak ulang lagi. Untuk dari segi peruntukan untuk yang telah dibelanja untuk menyelesaikan isu 1MDB, sejak tahun 2017 kerajaan telah membelanjakan sebanyak 18.7 bilion ringgit daripada peruntukan belanja mengurus dan belanja pembangunan yang diluluskan melalui belanjawan tahunan bagi memenuhi obligasi kewangan 1MDB. Sebaik saja kerajaan Madani mengambil alih pentadbiran, pada Mac 2023 kerajaan terpaksa memperuntukkan 13 bilion ringgit daripada belanja pembangunan bagi melunaskan bond 1MDB berjumlah 3 bilion US dollar yang dijamin oleh kerajaan. Jumlah tersebut bersamaan kira-kira 13.1% daripada keseluruhan
peruntukan belanja pembangunan tahun 2023. Terima kasih.